untuk solat jemaah dan mendapati ada 10 orang lelaki sedang solat dalam satu saf. Okey. Macam mana dia hendak memberitahu lelaki yang berada di tengah itu untuk menjadi imam? Adakah dengan cara mencuit? Macam mana tu Ustaz? Silakan. Macam mana dia nak bagi tahu? Dia bagi tahu dengan cara orang lelaki tu faham lah. Kalau dia cuit, lelaki tu faham tak? Takut tak dapat sampai mesej kan Ustaz Kena bagi Kalau jelas dengan lah. cuit, lelaki tu faham, dia cuit. Ha. Kalau lelaki tu tak faham, melainkan dia kena bisik, dia bisik. Ya. Kalau lelaki tu pun tak faham, dia tak payah jadikan imam. Faham tak? Macam mana nak bagi tahu? Okey, kalau cuit, dia faham ke tak? Kalau tak faham, tak sampai juga maksud. Dia bisik lelaki tu pergi depan jadi imam. Lelaki tu keras je tak nak pergi. Dia tak nak jadi imam. Ya. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Kita sembahyang seorang. Ataupun kita sebenarnya boleh je ikut orang yang ada depan kita. Walaupun dia tak niat jadi imam. Kita pilihlah mana-mana daripada 10 orang tadi. Kita duduk je belakang dia, kita ikut dia. Kerana kita akan dapat pahala jemaah walaupun dia tidak niat menjadi imam. Okey kan.